movie Korea yang memang paling gila. Ini memang sesuai gila untuk korang yang memang gila movie dekat luar sana. Movie No Other Choice. Seorang lelaki mula tu dia bahagia je, and one day dia kena buang kerja dekat kilang kertas dia tu. So untuk pastikan dia dapat kerja yang baru, kau tahu dia buat apa? Dia sanggup bunuh sorang-sorang kompetitor dia. Memang gila. Mula-mula kau rasa dia macam tak sengaja terbunuh sorang. Lepas tu satu-satu kejadian aneh berlaku. Korang, dia nampak macam simple, tapi dia memang kejam. Ni memang satu filem dark comedy yang melekat dekat kepala otak aku. Aku tak boleh lupa cerita ni. One of the best movie yang aku tengok tahun lepas. Aku boleh katakan ni nombor 1 the best. Dia memang macam art berat, so berbaloi tak dengan semua kematian yang dah jadi tu. Dia macam so dark and unhinged punya movie. Filem gila ni ada dekat Sokawin, tak ada dekat tempat lain. Ini memang garanti. Kau kalau dah tengok, kau rasa tak senang duduk tau. Cerita apa aku layan ni? Kalau kau tergoda nak tonton drama movie best, korang boleh stream dekat Soka sekarang. Yang dah tengok boleh komen cerita apa lagi yang best. Nanti aku share yang lain, okay?